Berita dari Coinbase yang sedang menolak VC Everything Exchange dengan perluasan akses dagangan terdesentralisasi DEX dalam aplikasi ke-84 negara. Ini bukan sekadar menambah butang baru dalam app, ini perubahan besar pada cara orang berinteraksi dengan pasaran on-chain. Dulu, nak swap token dekat DEX, biasanya orang kena keluar masuk wallet, guna browser, connect, pilih DEX, cari pair, bayar gas dan paling merisaukan, tersalah token atau tersalah kontrak. Bila DEX dimasukkan terus dalam app yang ramai orang dah biasa guna, halangan teknikal jatuh. Tapi pada masa yang sama, risiko jadi lebih senang berlaku sebab on-chain ni terbuka. Token scam boleh wujud, liquidity boleh nipis, slippage boleh tinggi dan approval yang salah boleh bagi ruang kepada transaksi yang tak kita niatkan. Jadi di sinilah beza antara akses dan keselamatan. Akses boleh dipermudahkan oleh UI, tapi keselamatan tetap datang daripada disiplin pengguna, semakan alamat token dan kefahaman bagaimana swap on-chain berfungsi. Kesimpulan untuk berita ni, langkah Coinbase ni boleh mempercepat adoption DeFi secara global, tetapi ia juga menaikkan keperluan pendidikan pengguna kerana mudah tidak semestinya selamat.